Geng, benda yang orang paling takut, pengguna kereta paling takut bila datang servis keluar benda ni. Memang pedih menangis tak berlagu keluar benda ni. Ni lah orang panggil stick belt yang putus pecah. Ni lah stick belt ni. Honda City ni asalnya dia mari nak servis minyak hitam dengan minyak auto disebabkan mileage dah tinggi 100 lebih. Mileage 100 lebih saya saja buka teruslah. Oisam tu tukar auto filter. Auto filter tukarlah sebab mileage dah 100 lebih. Kereta pun beli second. Kita tak tahu orang dulu tukar ke tak tukar, jaga ke tak jaga, kita tak tahu. Baik, sebaiknya buka Oisam tukar auto filter. Dia lebih kurang je Honda City, Honda Jazz, BRV seakan samalah dia punya gearbox CVT. Dia akan pakai dua auto filter. Yang ni dalam Oisam. Lepas tu yang kecil ni macam filter motor ni, yang ni dekat belakang oil cooler ni. Dua pieces dia pakai, wajib tu dua tukar. Bila mileage 60,000 baiklah tukar dia punya auto filter. Tapi kereta ni dah 100 lebih, tak tahu owner dulu tukar tak tukar. Buka je minyak auto, ada keluar benda ni. Keluar ni, lepas tu buka Oisam, nak tukar auto filter. Ni, banyak ni keluar ni. Dia punya stick belt ni. Sepihak stick belt ni, benda dia pecah ni. Untuk kena standby lah. Bila dah jadi macam ni, owner kena standby ni. Kena standby duit untuk standby gearbox. Standby gearbox, tukar gearbox ataupun overhaul lah. Dia jadi macam ni. Aduh, orang paling takut CVT macam ni. CVT memang manja. Memang manja. Tambah-tambah Honda, dia punya stick belt nipis. Nipis, senang pecah. Ni boleh, kalau nak kata boleh pakai 4-5 bulan lagi, tak tahulah, kita pun tak boleh nak jangka sebab dah keluar dia punya stick belt dia dah pecah. Memang owner kena standby lah. Kena standby nanti untuk pada gearbox. Gearbox recon ke, overhaul ke. Tapi kalau anda kata nak sedap lagi, baik overhaul lagi gearbox. Overhaul kita tukar semua barang baru. Dia punya stick belt baru apa semua. Macam kereta barulah, tak payah nak fikir apa benda semua. Kalau gearbox half cut ataupun recon, tak janji 100% macam okey lah. Kalau overhaul, wajib 100% macam baru. Tak payah nak pening kepala dah. Jaga minyak auto, servis on time je. Honda City GMC.